Cari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Awal bismillah buka bicara. Selamat menonton untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih dan sayang, salam Malaysia Madani. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Aini Musfira, berumur 11 tahun, dari Sekolah Kebangsaan Lubuk Kawah. Kod sekolah ABA 7015. Duduk sekawan si burung unta, meriah merpati terbang tua. Bicara buku binatang cinta, hamba sembahkan buat semua. Pada masa lapar, saya gemar membaca buku cerita ini. Jadi, pada hari ini, saya akan kongsikan buku ini pada anda semua. Buku ini bertajuk Sultan Muhammad Al-Fatih, diterbitkan oleh Datuk Hassanuddin Yusof pada tahun 1982. Terdapat 9 tajuk dan 363 muka surat di dalam buku ini. Saya memilih buku ini kerana buku ini berilustrasi yang menarik. Ya kawan-kawan, siapakah Sultan Muhammad Al-Fatih? Sultan Muhammad Al-Fatih ialah tokoh yang masyhur dan tidak asing dalam masyarakat kita. Sultan Muhammad Al-Fatih mempunyai garis masa hidupan serta peristiwanya. Pada 30 Mac 1437, beliau dilahirkan, manakala pada tahun 1481 beliau telah meninggal dunia. Banyak koleksi peninggalan dari Sultan Muhammad Al-Fatih, antaranya baju, jubah, pedang, diwan iaitu syair dan dokumen rasmi. Buku ini mempunyai banyak hasil karya seni yang menarik. Pergi melangkah menaiki beca, roda bergerak terlanggar akar. Jika kamu gemar membaca, masa depan seindah fajar. Sampai di sini saja pertemuan kita. Sekian, terima kasih.